Perdana Menteri usir rakyat Israel. 8 ahli Kongres Amerika Syarikat koyak, desak, semak hubungan dengan Malaysia. Disebabkan Malaysia menolak negara haram Israel dan Yahudi Zionis, sekarang terima akibat. Lihat tuan-tuan dan puan-puan apa sedang berlaku. Kongres AS ugut desak Malaysia tau. 8 orang anggota Kongres Amerika ngancam Anwar Ibrahim. Makin memanas teman-teman. Jadi kali ini Amerika Serikat memanggil Dubes Malaysia usai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim usir warga Israel dari Malaysia ya. Jadi ini masih diperbincangkan, belum selesai, belum beres. Bahkan kali ini ada orang Indonesia juga ikut prihatin melihat kondisi Malaysia saat ini. Dan saya perhatikan juga tidak sedikit orang-orang Malaysia yang begitu kasihan melihat Perdana Menterinya yaitu Anwar Ibrahim yang terus dihadapi oleh berbagai persoalan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, langsung kita simak videonya, silakan. Perdana Menteri usir rakyat Israel. 8 ahli Kongres Amerika Syarikat koyak, desak, semak hubungan dengan Malaysia. Hari ini tuan-tuan, kecoh tuan-tuan, viral satu surat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kesian dengan dia. Sekali lagi, bukan setakat diserang daripada dalam, tapi kali ini mendapat serangan daripada ahli Kongres Amerika Syarikat sendiri tuan-tuan. 8 ahli Kongres Amerika Syarikat dah tanda tangan satu surat yang dihantar kepada Marco Rubio, iaitu Secretary of State Amerika Syarikat. Mereka ni buat apa tuan-tuan? Mereka desak supaya hubungan keselamatan dan ekonomi Amerika Syarikat dengan Malaysia dikaji semula tuan-tuan. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan mereka ni dakwa Perdana Menteri kita hari tu ada buat satu kenyataan bahawa mana-mana rakyat Israel yang berada dalam negara kita ni akan dihalau tuan-tuan. Jadi mereka ni koyak tuan-tuan, betul-betul koyak. Mereka betul-betul koyak. Bukan tu saja, mereka ni juga mendesak supaya Amerika Syarikat mengenalkan tekanan terhadap negara kita Malaysia, termasuklah menggesa supaya dana program latihan IMET digantung sekiranya Malaysia tak ubah dasar yang mereka ni petikaikan dalam tempoh 15 hari. Jadi tuan-tuan, inilah salah satu tekanan dan desakan terhadap kerajaan kita, terutama terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia lantang mempertahankan negara Palestin, kedaulatan Palestin dan hak rakyat Palestin. Jadi betul lah, saya setujulah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kata mana-mana rakyat Israel yang ada dalam negara kita ni, kita halau. Tu memang dasar kita daripada dulu tuan-tuan. Saya setuju dengan benda tu. Jadi saya minta tolonglah tuan-tuan, kepada semua rakyat Malaysia, bila negara kita hari ni mendapat satu ancaman yang sangat besar macam ni, yang boleh menggugat keselamatan kita, yang boleh menggugat ekonomi dan kestabilan negara kita, saya minta tolonglah. Saya minta tolong kepada semua rakyat. Bersatu padulah kita. Ketepikanlah fahaman politik, ketepikanlah bangsa apa, warna kulit apa, agama apa. Hari ini kita bagi sokongan. Kita sebagai rakyat Malaysia bagi sokongan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mana-mana negara tak ada hak untuk mencampuri dasar negara kita. Israel ke, Amerika ke, negara kita adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Tak kira lah, tuan-tuan. Kita dah buat ketetapan, warga Israel memang diharamkan untuk berada dalam negara kita. Dan kita ni tuan-tuan sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru sepenuhnya dan menyokong sepenuhnya. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru kepada semua
menyokong sepenuhnya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk halau orang Israel yang ada dalam negara kita, tuan-tuan. Kita menyokong sepenuhnya benda ni, tuan-tuan. Jadi, faham no? Faham. Disebabkan Malaysia menolak negara haram Israel dan Yahudi Zionis, sekarang terima akibat. Bayangkan sampai 8 orang ahli Kongres US desak sungguh-sungguh supaya Malaysia ubah dasar, kembali mengiktiraf negara haram Israel dan Yahudi Zionis. Mereka juga mencadangkan dana International Military Education and Training ni ditarik balik. Alhamdulillah, PM kita tegas dalam bab ini. Tapi rakyat Malaysia kena bersedialah untuk menerima akibat menentang Yahudi yang memerintah dunia hari ini. Setelah lama Malaysia menerima dana, doktrin dan ilmu ketenteraan daripada Barat, kini adakah gesaan ini akan menggugat negara Malaysia dan mengubah apa yang kita pegang prinsip selama ini? Guys, aku nak tahu apa pendapat korang. Patut tak gesaan ni kita Malaysia kena ikut dan ubah apa prinsip yang kita pegang selama ini, iaitu kita menolak dan menentang sekeras-kerasnya negara haram Israel dan kezaliman yang dilakukan terhadap Palestin. Tolong share video ini, guys, biar ramai orang nampak isu ni bukan kecil. Dia dah pergi isu global. Eyes on Malaysia, guys. Eyes on Nusantara. Be prepare, be prepare, be prepare. 8 orang anggota Kongres Amerika ngancam Anwar Ibrahim, ngancam Malaysia untuk dibekukan bantuan, baik bantuan militer, bantuan pendidikan, dan bantuan ekonomi. Ini akibat dari pernyataan Anwar Ibrahim akan mengusir rakyat atau warga Israel yang bekerja di Malaysia. Jadi yang diusir warga negara Israel yang marah Amerika. Nah, kita apresiasi dengan langkah tegas Anwar Ibrahim untuk diketahui bahwa Malaysia banyak menampung warga Palestina dengan berbagai macam orientasi politik dan ideologi. Ribuan orang-orang Palestina di Malaysia. Dan hebatnya adalah pemimpin-pemimpin Malaysia sejak dari Mahathir Mohamad sampai dengan Anwar Ibrahim, mereka berani berkomunikasi, berani berbicara, berani silaturahmi, menerima silaturahim dari pemimpin-pemimpin kelompok perlawanan. Ini satu hal yang patut diapresiasi. Dan oleh sebab itu, pembelaan terhadap Palestina oleh Malaysia itu lebih konkret dan lebih jelas. Dan harus diingat bahwa Malaysia menampung bukan hanya orang-orang Palestina. Ingat, ketika peristiwa Aceh, banyak orang-orang GAM yang ditampung di Malaysia. Ingat bagaimana tokoh-tokoh kritis Indonesia tahun 70-an dan 80-an, mereka lari kemana? Ke Malaysia, ditampung. Pada waktu itu hubungan antara Mahathir Mohamad dengan Presiden Soeharto itu sangat baik. Begitu pembelaan Malaysia terhadap orang-orang yang tertindas. Bravo Anwar Ibrahim. Semoga anda kuat. Bravo Malaysia. Lihat tuan-tuan dan puan-puan apa sedang berlaku. Kongres AS ugut desak Malaysia tau. PM Anwar jawab, hak nak larang Israel kami pertahankan sebab ini adalah negara Islam. Sebab itulah PM pertahankan. Kita rakyat sama-sama berdoa agar kerajaan kita kuat. Semoga PM kita tidak terjebak dalam perangkap mereka. Semoga kita baik-baik saja. Itu saja yang dapat kita rakyat Malaysia lakukan setakat ini. Pemerintah Malaysia gencar melakukan operasi terhadap warga Israel yang berkunjung ke Malaysia. Hal ini dipicu oleh ditemukannya warga Israel yang menggunakan paspor dari negara lain. Perdana Menteri Malaysia dalam statementnya menyebut Malaysia tidak pernah mengakui Israel sebagai negara dari zaman dulu. Sehingga jika ada warga Israel yang berada di Malaysia langsung saja dideportasi. Dia juga meminta kepada seluruh
seluruh petugas untuk melakukan razia terhadap pendatang dan segera bertindak. Gimana menurut kalian guys? Apakah statement ini sudah benar atau akan membuat gesekan baru geopolitik? Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, dia tidak menghalang, dia boleh buat urutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel. Amerika Syarikat AS menyuarakan rasa tidak berpuas hati mereka terhadap negara ini yang mahu mengusir segera rakyat Israel disifatkan sebagai biadab. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, tindakan itu juga seolah-olah mereka mahu mencampuri urusan kedaulatan negara ini. Kita tidak akan berdiam dan sudah pasti kita akan sampaikan mesej yang sangat jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat. Jangan campuri urusan dalaman termasuk isu immigration bagi negara Malaysia. Negara kita, negara yang berdaulat, sekiranya ada mana-mana pihak, mana-mana individu yang didapati melanggar syarat-syarat, maka kita mempunyai kuasa, kita mempunyai hak untuk menghalau, mengusir mereka. Jadi jangan cuba mencampuri urusan dalaman negara kita. Itu bukan satu perkara yang baik. Dan kita akan pastikan Kedutaan Amerika Syarikat mengetahui pendirian ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan ke sesi latihan kumpang dan permainan gasing di Felda Kepis bersama calon Pakatan Harapan PH bagi Dewan Undangan Negeri DUN Senaling Muhammad Hanis Alimin. Media sebelum ini melaporkan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat menghantar surat kepada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyuarakan tidak berpuas hati terhadap tindakan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu mengusir segera rakyat Israel berada di Malaysia. Jabatan Negara Amerika Syarikat menghormati pendirian teguh Malaysia yang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Itu kata Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau memaklumkan kedua-dua negara kini mencapai persefahaman menguruskan isu kenyataan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang menyuarakan ketidakpuasan hati berikutan tindakan tegas kerajaan untuk mengusir keluar mana-mana warga Israel dengan kadar segera. Kita punya duta dah terangkan dengan Department of State. Kita punya Wisma Putra pun sedang berhubung ataupun telah pun berhubung dengan kedutaan Amerika di sini. Dia punya caji affair di US, di Kuala Lumpur berhubung dan mereka bersama-sama bersetuju untuk kita urus perkara ini dengan terbaik yang mungkin. Mereka menghormati. Department of State mengatakan mereka menghormati dasar Malaysia. Hari ini ada satu isu yang aku tengok agak panas jugalah. Ahli Kongres di Amerika minta untuk kerajaan US ni kaji balik hubungan dengan Malaysia ni. Hubungan perdagangan, hubungan diplomatik dengan Malaysia ni lah. Punca utama dia disebabkan isu network school lah. Yang boleh pula dapat lesen daripada PBT yang duduk bawah kerajaan negeri ni. Dan dah tentunya disebabkan ketegasan PM Act ni yang tak mahu puak-puak Israel ni jejak negara kita ni. Jadi disebabkan ketegasan PM Act ni lah yang kita tengok Kongres ni dia marah dengan Malaysia ni. Bila dah timbul isu ni, ini satu perkara yang membuktikan bahawasanya tuduhan-tuduhan walaun, tuduhan gomor yang menyatakan PM Act ni pro Israel tak betul lah. Dan perkara paling utama sekali dalam hal ni, siapa yang sepatutnya bertanggungjawab? Takkan nak diam macam tu, nak tuding kerajaan pusat pula. Jadi kerajaan negeri, siasat. Siapa yang meluluskan lesen network school ni? Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi yang saya lihat, sikap dari Amerika Serikat itu sebenarnya kurang profesional kalau menurut saya. Tapi mungkin Amerika Serikat ini memanggil Malaysia ini karena memang mungkin ingin bertanya saja awalnya, ya. Kemudian agar si Malaysia ini memberikan jawaban atau klarifikasi. Mungkin bahasa kitanya begini, kenapa kamu main usir-usir saja?
warga Israel yang ada di negaramu. Lah, ini kalau menurut saya ya, kalau misalnya saya orang Malaysia. Nah, ini kan negara-negara Malaysia, punya peraturannya sendiri, punya kebijakan sendiri. Jadi suka-suka Malaysia dong. Kenapa harus disangkut pautkan dengan kerjasama yang lain begitu? Jadi imbasnya merambat. Nah, kalau dianalogikan ini kayak anak kecil lah gitu pola pikirnya. Makanya saya bilang di awal tadi kurang profesional. Harusnya kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan dua negara ini, yaitu Amerika dan juga Malaysia, ya sudah gitu. Ini kayaknya Amerika benar-benar sayang sama Israel begitu ya. Oke, itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.